Ahli Dewan Undangan Negeri Skudai, Marina Ibrahim menafikan dakwaan kena beli atau akan melompat parti, susulan dirinya dilihat kurang lantang mengkritik kerajaan negeri berbanding kebiasaan seorang pembangkang. Menurut beliau, persepsi tersebut timbul kerana ramai yang menilai politik hanya melalui kenyataan keras dan serangan terbuka, sedangkan fokus utamanya adalah menyelesaikan masalah rakyat di lapangan. Ada yang cakap lompat parti atau kena beli. Jawapannya tidak. Aku dah terangkan, segala keputusan aku buat adalah setelah perbincangan dengan semua mereka yang menjadi tulang belakang aku. Mereka ni yang faham cara kerja aku. Orang mula bina persepsi buruk dan tanggapan hanya sebab aku tak vokal dalam mengkritik, katanya dalam muat naik di laman Facebooknya pada Isnin. Pada Ahad, Marina mengumumkan tidak akan mempertahankan kerusinya pada PRN Johor akan datang dan berundur dari arena politik. Keputusan Marina itu mengejutkan ramai pihak termasuk pengerusi DAP Johor, Teo Ni Ching yang berat hati menerima keputusan Marina.